Tu jalan ni nak pergi syurga. Jalan ni nak bui Allah Ta'ala redha. Kita kena semaya. Lepas tu, Tok Fiqh dia kata, Tok Fiqh. Tok Fiqh kata, ulama fiqh kata, semaya ni seolah-olahnya hutang. Kita semaya, kita baru lucu hutang dengan Allah Ta'ala satu waktu. Maya Zuhur pula lucu hutang sekali lagi. Maya Asar pula lucu hutang. Tak habis lagi hutang selama mana kita duk hidup. Ning kita hamba. Seolah-olahnya kena bayar hutang. Lepas tu, Tok Fiqh buat pula. Ya tak pula hukum. Kalau lah mu semaya hak lebih. Hak lebih mana? Hak fardu saat dia tu hutang. Hak lebih ni sunat. Sunat kita maya ke apa sunat kapik fardu belum zuhur belum zuhur lepas zuhur. Ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Hak tu laba kita. Ni Tok Fiqh tak hukum. Hak tu laba kita. Kalau mu nak kamrai ke panggil, nak laba banyak, muai sunat banyak. Itulah. Dah. Lepas tu Tok tasah cara bak dalai. Nampak tak? Habis tu dia kata apa? Kita minta kepada Allah Ta'ala berikan rahmat, curah rahmat di atas kita tu, syumulah meliputi rahmat.